Tetamu, sila tinggalkan. Tolong lepaskan, maaf, tolong lepaskan saya. Tunduk. Tunduk lagi. 3 tunduk. Terima kasih ahli keluarga. Makcik saya sedih dan berubah. Encik Gao. Yu Feng ada di dalam, saya akan membawa anda berjumpa dengannya. Mengapa tidak masuk? Bahagian terakhir. Maaf, saya masih mempunyai perkara penting untuk dilakukan. Saya akan tunduk kepada Miss Wen dan saya akan pergi. Anda mempunyai sesuatu yang penting. Atau anda tidak berani melihatnya. Saya tidak faham apa yang anda katakan, saya benar-benar tergesa-gesa. Adakah Bei Kortai? Anda tidak berani melihatnya kerana anda adalah pembunuh ikan. Membunuh ikan. Lihat apa yang berlaku, adakah itu benar? Jangan dengar alumni bercakap omong kosong bahawa dia memfitnah saya. Saudara mara dan rakan-rakan yang dihormati, rakan-rakan dari akhbar. Ini adalah nota bunuh diri Wen Yufeng. Setelah mendengar, semua orang tahu bahawa saya tidak bercakap omong kosong. Saya tidak mempunyai masa untuk menjadi gila dengan anda. Jangan biarkan dia pergi. Jangan melawan. Keluar. Saya akan mengambil Yu Feng untuk membaca kata-kata terakhirnya sekarang. Ibu, maaf. Anda selalu mengadu bahawa saya tidak membawa teman lelaki saya kembali menemui anda. Sebenarnya saya tidak mahu. Anda mengajar saya sejak kecil. Kanak-kanak perempuan mesti berhati-hati ketika berkawan. Jika tidak, kesalahan menjadi kebencian abadi. Saya kenal seorang lelaki yang mengejar saya untuk masa yang lama, tetapi saya tidak menerimanya. Kerana dia mempunyai isteri, saya keluar bekerja terlebih dahulu. Saya merancang untuk mengundurkan diri dan menghindarinya, tetapi dia berlutut di depan saya dan mengatakan bahawa dia tidak akan membiarkan saya pergi. Dia juga mengatakan bahawa isterinya hanyalah perkahwinan politik. Mereka sudah lama tidak mempunyai anak. Ia adalah tempat tidur yang sama dengan impian yang berbeza. Dia juga mengatakan bahawa satu-satunya orang yang paling saya sayangi. Dia juga berjanji kepada saya jika saya mempunyai daging dan darahnya, akan menceraikan isterinya. Saya sangat terharu ketika itu. Saya benar-benar percaya bahawa saya akan sangat gembira dengannya. Dia juga menyewa rumah untuk saya. Saya telah tinggal bersamanya selama 2 bulan. Siapa tahu bahawa suatu hari isterinya datang ke pintu. Ternyata dia telah mencari seseorang untuk mengikuti saya. Suami saya juga mengambil gambar kami bersama. Pasangan mereka bertengkar dengan teruk. Isterinya menampar saya dengan marah. Saya memukul kabinet dan jatuh. Air panas dari termos dicurahkan seperti ini. Muka saya panas dengan lepur. Ternyata lelaki jahat itu adalah anda. Tenang. Anda tenang. Anda tenang. Saya sakit dan takut. Perkara yang paling ditakuti ialah dia tidak akan menginginkan saya. Saya menunggu dengan bodoh di hospital. Saya akhirnya menunggu sehingga dia datang, tetapi dia sebenarnya mahu berpisah dengan saya. Saya menangkapnya dan tidak membiarkannya pergi. Dia membuang saya dan mengatakan bahawa dia mahu muntah ketika melihat saya seperti ini. Saya rasa awak muntah. Dia kehilangan wang kepada saya. Beritahu saya sejauh mana saya pergi. Jangan kembali ke Guangzhou pada masa akan datang.
Ahahahahahaha. Doktor mengatakan bahawa wajah saya meradang. Walaupun ia baik, akan ada parut besar. Setiap kali saya melihat cermin, saya melihat hantu saya. Saya benci diri saya. Benci dia. Tetapi saya tidak boleh melupakannya. Saya mesti minum pil tidur setiap malam untuk tidur. Bangun dengan mimpi buruk sebaik sahaja anda tertidur. Saya betul-betul sakit. Saya tidak boleh menoleh ke belakang. Ibu, Anda tidak pernah melahirkan anak perempuan saya. Saya minta maaf awak. Anda mesti menjaga diri sendiri. Tidak berbakti kepada Anda dan Feng Jubi. Anda bodoh. Cepat. Cepat. Berhenti. Apa yang berlaku? Rakan-rakan dari akhbar mungkin akan ada kekurangan di dunia ini. Lelaki jahat yang mati dalam kekacauan membunuh Wen Yufeng. Tetapi orang ini pasti bukan saya Galtai. Semua orang mendengar surat itu sebentar tadi. Saya tidak menyebut nama Galtai dari awal hingga akhir. Saya tidak tahu apa niat gadis kicap ini untuk memfitnah saya. Tetapi saya akan menuntut anda kerana merosakkan reputasi saya. Dan jangan menulis. Jika tidak, saya akan menuntut anda. Ya, dalam surat ini. Mi tidak menyebut nama Anda. Tetapi dalam gambar ini, adakah Anda yang mengambil gambar dengan Yin Yufeng? Galtai, And kila haten hila, ini diambil oleh Mr. Gau's astigmatism. rakan-rakan dari akhbar. Semua orang tidak akan mengetahui perkara ini. Saya menjumpai surat ini di peninggalan Yufeng. Dan gambar ini. Ini adalah semangat Yufeng di langit. Mahu saya berada di hadapan arwah. Paparkan topeng lelaki jahat ini. Anda adalah orang yang tidak sabar. Orang jahat yang membunuh Yufeng. Galtai, ternyata dia. Saya harap semua orang akan melaporkan perkara hari ini dengan jujur. Jangan biarkan kematian Yufeng tidak jelas. Beri dia keadilan. Anda pengkhianat neko. Anda bertanggungjawab untuk menjadikan haiwan berpakaian. Su-11, kamu jalan. Jalan diam. Siapa jalan dan saya terpaksa membunuh diri? Bagaimana dengan gambar? Bagaimana dengan buku perubatan? Saya tidak membunuhnya. Adakah anda mempunyai bukti? Adakah anda memilikinya? Adakah anda memilikinya? Berani bercakap omong kosong. Saya hanya akan menggantung anda sehingga anda masuk penjara. Home. Saya boleh memberi keterangan. Semua orang. Saya adalah penerima angin. Galtai Anda binatang berpakaian. Dia juga menjejar saya baru-baru ini. Dia juga berbohong kepada saya bahawa dia akan menceraikan istrinya. Lelaki berbau. Saya tidak akan memukul istri Anda lagi. Anda binatang berpakaian. Apa yang Anda meletakkan Anda? Anda jalan mati. Berjalan-jalan. Berjalan. Harin Yangcheng. Saya tahu bahawa isu pertama pasti akan menimbulkan sensasi di seluruh berita Guangzhou. Seorang wanita bernama Wen Yufeng pergi ke pengebumian hari ini. Kematiannya berkaitan dengan selebriti yang sudah berkahwin. Anda ingin tahu siapa dia? Pergi ke rumah pengebumian Guangzhou. Anak kedua. Siapa awak?
Adakah anak kedua memanggil Anda? Kenapa awak masih enggan bangun? Anda berada di hospital sejak sekian lama. Galtai tidak pernah melihat Anda. Anda akhirnya menunggu sehingga dia datang. Tetapi saya fikir dia hanya mahu mengambilnya. Wang membiarkan Anda pergi. Dia tidak mahu awak lagi. Siapa awak? Bagaimana Anda tahu banyak perkara? Beberapa bulan kebelakangan ini, saya terus memerhatikan Anda. Lihat bagaimana dia menyokong Anda. Lihat betapa kejamnya pasangan mereka terhadap Anda. Lihat betapa sengsara Anda. Siapa awak? Apa yang awak nak buat? Saya seperti awak. Dia juga yang dibunuh oleh keluarga Gao. Saya di sini untuk menolong Anda. Ini juga untuk menolong diri sendiri. Anda harus berani ambil perkara buruk yang telah dilakukan oleh Galtai dan istrinya. Beritahu orang di seluruh dunia. Buat mereka hancur. Gao Yang tidak berguna berbakat dan berkuasa. Saya tidak dapat melawan mereka sama sekali. Sanatiu, saya masih kalah haten seperti ini. Saya tidak mahu melihat orang sama sekali. Saya tidak mahu melihat orang. Anda pergi dan pergi. Sayang sekali saya tidak dapat menyelamatkan awak. Walaupun saya tidak dapat menyelamatkan Anda. Tetapi akhirnya memberi Anda keadilan. Anda boleh yakin. Saya tidak akan membiarkan keluarga bernama Gao menjadi lebih baik pada masa akan datang.我行请不者为利，有蓄力，跟牛斗马力没意义。打得不错，放松打，节奏别被打乱，按照自己的节奏。打得好，这节奏就对了，知道。看过来，起来！成功，成功，一，成功，二，成功。往里走，往里走，是。撑住耳起，撑住，站起来，站起来，三、四、五。一致。还想撑住吗？冷静点，不要中他的计，不要中他的计，这是惹你发火，中计。You and your brother are losers.
内府之状吗？里边烧，爆灾！不冲着进来，立刻喘不过气。空逃空逃！往里走！加油！加油！我知道你尽力了，我不想你有危险，明白吗？你这次的选手输了，你会不会开心啊？呵呵，我不在，最重要看到好比赛，精彩啊！天下之战泰拳慈善赛，冠军是林冠军。比赛还没打完，丢什么毛巾啊？阿峰也是为阿兰好啊。阿兰有说要投降吗？他凭什么替阿兰认输？阿兰伤得很严重，难道看着自己徒弟被人打死？你怎么知道他不行啊？他不可以逆转胜吗？只是替阿兰可惜啊。阿兰本来不会输，现在他输都是因为你呀。不说话，没人当你是哑巴。你知不知道当时情况多危险呢？我说错什么了？大家不想阿兰赢吗？大家都想阿兰赢，就算赢也不能把命丢了。他可能撑得住啊，他上次还不是撑住了？练了那么久才放弃，很可惜。说的没错，上次新星赛他都撑过来了，还赢了比赛呢。上次行不代表这次也行。其实受伤这种事真的可大可小，一拳打过去，内伤根本看不见。但是裁判没喊停。撑不撑再说。你是上台打说的对啊。我是他的教练，有权这么做，也有必要这样做。阿兰啊！我听说邢冠一眼睛好不了，以后不能打比赛了。你的消息很灵通啊！为了一场胜负，失去以后可能的一切，只是可能。你好像没觉得特别可惜。可惜两个字，任何人都没资格说，除了邢冠一，一位拳手决定上擂台比赛，就鲜无可能受伤。这个结果是他自己选的。果然是做大事的人。哼，唉，我办不到，我太有同情心。有同情心不是一件坏事。这个世界的确需要有人捐钱做义工，不仅能帮助人，还会自我感觉良好。不过一个拳手上擂台，需要的就是赢的决心。什么意思？谁打瞎了被打死了也值得？值不值得要问邢冠一到底他的人生追求什么？有可能他这辈子最风光最自豪的就是那一刻。你会成功真不是没有原因，那么牵强的道理也被你想到，厉害。也不是很难想啊，看你有没有用脑子。
那么巧？原来是你啊！我们不是第一次遇到，上次你超越我，我就很想知道开这辆车的到底是什么人。你也喜欢飙车？那个时刻是只属于我的世界，那一刻什么都听不见，所有注意力都集中在眼睛和脚上，可以什么都不想，头脑好像变得更清醒了。看来你今晚应该有事在烦，因为邢冠一。你说他眼睛的事，如果我告诉你我没有，你会不会觉得我很无情？作为一个领导，要以大局为重，利益为先，没有道不道德。唯一的事实是，站在擂台上那一刻，邢冠一用5成的势力换来拳王的名誉，这是他的选择。